standby, jangan selesa. Selesa maksud saya di situ adalah yang sesuk diri. Hampir-hampir semua orang geria. Okey, kadang-kadang disuak, sila ke depan, sila ke depan. Kadang-kadang bila lupa peranan, merebut pun lupa peranan. Imam merebut dan pegawai masjid secara umumnya kita digalakkan untuk menghafal Al-Quran, hafal surah-surah yang surah-surah yang kalau nak dapat syarat dari surah Duha sampai surah Nas lah. Okey, nak dapat syarat aja. Paling bagus hafallah, nak lebih sikit kita kerja kat masjid. Apa guna kita bekerja di masjid tapi kita letak Quran dalam hati, dalam lisan, dalam fikiran kita. Jangan sikit. Apa jadi kalau berlakunya peristiwa ataupun situasi imam terlupa, tersahuk, tersalah ayat, maka sunat bagi makmum paling hampir di belakang imam untuk melakukan talqin. Okey, talqin bukan maksud talqin di situ kita agak kubur. Bukan talqinnya. Talqin maksudnya sebutkan apa yang dibaca oleh imam. Sebutkan. Ataupun fatah. Fatah apa maksudnya? Baca dengan bacaan yang betul. Fatah maksudnya buka. Buka apa? Buka balik apa yang imam close. Tiba-tiba dia baca, terhenti. Stop dulu. Apa surah disambung tu? Maka kita yang fatah, buka balik surah. Bacakan untuk imam. Lalu imam pun dapat balik surah yang dibaca. Ataupun imam tadi dah si confident, boleh tukar surahnya. Tapi si bagus macamnya. Sebaya awal-awal madah tadi, awal-awal kita madah, imam kena standby. Imam kena formalkan dirinya. Walaupun kita kerja dekat kampung aja, imam kampung aja, imam suruh. Kita kena formalkan diri. Muliakan kedudukan imam, bukan muliakan diri kita. Muliakan tugas imam. Ta'zimkan tugas imam tersebut. Kesilapan orang itu, imam pakai seluar jeans. Imam baju pendek-pendek. Imam pakai baju Liverpool. Jemaahnya belakang semua baju bagus-bagus. Aja lain sikit. Sebab banyak hormat dengan profesion imam, kedudukan dan apa mada tadi, tanggungjawab imam. Memang kita layak pun jadi imam memang. Memanglah kita layak jadi imam. Kita pun rasa layak. Tapi pun lama-lama rasa layak. Sampai bila kita nak berlatih belajar jadi imam, sampai bila nak upgrade. Memang. Dan ialah juga cara untuk kita belajar, cara Allah nak ajar kita, ubah kita maju ke depan. Okey, selain dari itu, jika imam terlupa sesuatu zikir, tadinya baca surah. Okey. Untuk zikir dalam solat apa aja? Subhana rabbiyal azimi, Rabbana lakal hamdu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Zikir. Lafaz zikir. Okey. Lalu imam tadi lupa, bahkan mengabaikan, dah lupa, ditinggalnya terus, atau membaca zikir yang salah, bukan pada tempatnya, zikir lain. Pada rukuk dia baca rabbighfirli warhamni wajburni. Ternyata tadinya tersalah. Okey, ataupun yang lain, masa sujudnya subhana rabbiyal azimi, ataupun terbalik, masa rukuk subhana rabbiyal a'la, masa duduk di antara dua sujud, tiba-tiba nya duduk tawarruk. Duduk tawarruk adalah duduk tahiyat akhir, kemudian baca ayat tahiyat. Kita yang sedang nangga, apa perlu kita buat? Maka mustahab, sama juga sunat juga bagi makmum menyebut zikir yang betul dengan menyaringkan suara. Okey, kuatkan suara. Jangan kita bentak. Subhana rabbil a'la. Bukan.
baca kuat sikit sampai kita rasa yakin, sangkaan kita imam pun terdengar. Okey, imam pun terdengar. Okey, menyaringkan suara agar imam itu dapat mendengar teguran, lantas memperbaiki kesilapan. Dalil syariat, disyariatkan talqin dan fatah. Dalam hadis tu ada menyebutkan an Musawwar ibni Yazid al-Maliki qal صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية فقال له رجل يا رسول الله آية كذا وكذا قال فهلا ذكرتنيها. رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه نيل الأوطار, yang bermaksud daripada Musawwar bin Yazid al-Maliki berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat, kemudian meninggalkan bacaan satu ayat. Setelah selesai solat, berkata seorang lelaki kepada baginda, wahai Rasulullah, ayat sekian, sekian dan sekian Tuhan tidak membacanya dalam solat tadi. Sabda Rasulullah, mengapa tidak kamu tegurkan? Kenapa kamu tidak sebutkannya kepadaku semasa solat tadi? Itu dalil berkenaan teguran, yakni talqin dengan fatah. Lepas tu kita akan rincikan lagi, macam ni peraturan tegur, macam ni peraturan membaca, macam ni peraturan mentalqin, macam ni peraturan fatah, macam ni peraturan menyaringkan suara. Ada rules, bukan sebarang je. Kita belajar hari tu, boleh tak, lalu kita pun buat sembrono. Okey, kemudian yang kedua, permasalahan jika imam terlupa pada perbuatan af'alus salah, iaitu perbuatan solat, lalu meninggalkannya atau ingin mengubahnya, maka sunat bagi seorang sunat bagi makmum untuk menyebutkan tasbih subhanallah supaya imam sedar kesilapannya itu. Dalilnya dari sini, an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala man nabahu syai'un fi salatih falyaqul subhanallah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dalamnya bermaksud daripada Sahal bin Sa'd as-Sa'idi bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tertinggal ataupun tertimpa musibah, yakni maksud tertimpa musibah adalah melakukan perkara yang tidak sepatutnya dalam solat. Ketika mananya tengah solat, tiba-tibanya sepatutnya rukuk, tiba-tibanya sujud. Ataupun sepatutnya tadi doa kunut, ataupun duduk tahiyat awal, ataupun sujud sekali saja, tertimpa musibah, maka hendaklah dikatakan kepadanya subhanallah. Dalam riwayat lain, idza nabakum amrun falyusabbihir rijal wal tusaffiqin nisa. Jika kamu tertinggal dalam solat, tertinggalnya sesuatu perbuatan di dalam solat, satu perkara, hendaklah kaum lelaki bertasbih dan kaum wanita bertepuk tangan. Tepuk tangan macam ni kelak kita sebutkan macam ni. Di dalam riwayat lain menyebutkan at-tasbih lirijal wa tasfiq linnisa. Tasbih untuk lelaki dan tepuk tangan untuk wanita. Zaman dulu sahabat tepuk tangan. Okey, sahabat dulu nak negur kesilapan dalam solat, saya tepuk tangan. Kemudian ditegur oleh Rasulullah, keluarlah hadis tu yang ada tasbih lirijal wa tasfiq linnisa. Tepuk tangannya untuk perempuan, ada reasonnya lah. Ada juga yang menyebutkan, ada yang mengaitkan dengan suara wanita. Suara wanita aurat ustaz. Suara perempuan tu aurat ustaz. Kalau yang auratnya wajib tutup, si boleh keluarkan suara. Kalau yang keluarkan suara haram, berdosa yang mengeluarkan suara. Maka di situ kita faham apa maksud dia, salah bukan aurat. Suara perempuan bukan aurat. Suara perempuan suara yang boleh menimbulkan fitnah.
Ya, ya. Suara wanita adalah suara. Tapi kalau disalahgunakan suara tersebut menimbulkan fitnah, bukan aurat. Aurat tu adalah sesuatu yang wajib kita tutup. Kalau kita buka, berdosa. Kesianlah perempuan kalau disebutkan suaranya aurat. Maka perempuan si boleh bercakap, si boleh mengajar perempuan, si boleh juga berkomunikasi dalam harian. Kesian kalau kita meletakkan suara sebagai aurat. Bukan aurat tapi fitnah. Fitnah yang macam ni bergantung pada orang yang mendengar. Orang dengarnya macam ni, kalau dengarnya biasa, biasanya kalau yang dengar sampai bangkit syahwat, ayalah jadi masalahnya. Problem juga. Okey. Hari tu banyak perempuan jadi penyanyi hari tu. Jangan kata perempuan, laki sama juga. Laki pun suaranya boleh jadi fitnah juga. Jangan madah perempuan saja. Zaman kini apa-apa saluran, apa-apa perbuatan, apa-apa aja boleh jadi fitnah. Kalau si dijaga dengan bagus. Okey. Hatta makin serban pun boleh jadi fitnah. Boleh jadi fitnah bila mana pegang tangan ada rukuk. Fitnah terhadap agama. Boleh jadi fitnah juga pakai serban tapi dikeliling oleh wanita. Fitnah. Boleh jadi fitnah juga bila mana keluar dari masjid menyebar keburukan. Fitnah juga. Boleh jadi fitnah juga pakai serban tapi dekat luar mengajak orang kepada perpecahan, mengajak orang kepada satu kelompok ke kelompok, melabel orang, pun jadi fitnah juga. Ya, fitnah. Okay? Baik. Dari dalil-dalil mengenai kedua-dua perkara di atas, iaitu melakukan talqin atau fatah, membantu imam mengingatkan ayat Quran dan zikir-zikir, bacaan-bacaan yang imam lupa. Dan yang kedua, tasbih atau tasfiq. Tasfiq tu tepuk tangan. Safiq. Maksudnya tepuk tangan. Jangan beri nama anak Safiq. Jangan beri nama anak Safiq. Safiq maksudnya apa? Yang bertepuk tangan. Apa ulahnya? Saya ada sifat. Saya ada maksud biziah. Kalau Syafiq boleh. Orang ritok beri nama biar Ray gila. Beri nama anak Ray gila. Sampai si cukup kotak borang nak diisi. Betul nak cikgu dah. Zaman gini nama panjang gila. Zaman dulu bagus segi nama. Nama Omar Zuhdi. Nama Said apa nama? Said Ahmad. Nama Muhammad Ali. Biasa-biasa. Tapi nama-nama yang simple tu jadi orang hebat. Sekarang tu nama fancy-fancy. Kalau boleh seorang boleh ada 5 nama. Ada Muhammad, ada Abdulnya lagi. Cimoralah. Muhammad, Abdul, Malik, Al-Farisi, apa lagi ringkahnya ke belakang. Sampai 5 nama. Namanya je ada 5. Nama bapaknya lagi. Nama bapak zaman gini tu lagi kacak. Baik. Tasfiq maksudnya menepuk tangan. Menegur imam yang terlupa suatu perbuatan solat. Dengan tasbih. Dengan tepuk tangan bagi perempuan. Itu asas. Asas cara menegur imam. Cara kena ada aturan. Perkara itu tadi menunjukkan pensyariatan untuk berbuat demikian. Namun begitu ianya perlu dilakukan dengan peraturan tertentu. Si boleh tak tepuk tangan sembarang, si boleh kita nyebut subhanallah sekati, si boleh juga kita nyambung buka surah sesuka hati. Yang ada rules, yang ada peraturan, yang ada haknya. Maka kita pergi ke perbincangan khususnya peraturan melakukan talqin atau fatah. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menyebut tiada khilaf, yakni si ada kata setuju dan kata si setuju di kalangan ulama bermazhab Syafi'i mengenai qiraat, yakni membaca dalam solat, doa ataupun zikir tidak membatalkan solat. Si ada khilaf di kalangan ulama mazhab Syafi'i mengenai qiraat, doa, zikir tidak membatalkan solat.
dalil bagi pegangan ini adalah hadis berikut an Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami qala qala Rasulullah inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama wat tasbih wat takbir wa qira'atul Quran